Adakah orang Yahudi liberal mula sedar bahawa sekutu sayap kiri mereka sudah tidak mempedulikan mereka lagi? Itulah persoalan yang perlu ditanyakan oleh ramai Demokrat Yahudi kepada diri mereka sendiri ketika mereka memikirkan tentang hal ini. Rakan-rakan mereka bukan sahaja telah menormalkan golongan antisemit seperti anggota kumpulan sayap kiri di Kongres, malah telah menerima Nazi. Bertatu, suka mendera wanita, membenci Israel. Graham Plattner sebagai calon senat mereka di Maine dan mungkin akan melakukan perkara yang sama terhadap Abdul El-Sayed di Michigan. Daripada koperasi Brooklyn yang memboikot Israel hingga obsesi mereka memburukan AIPAC, Demokrat dan golongan kiri sedang memberitahu orang Yahudi bahawa mereka tidak dialu-alukan. Tetapi adakah pengundi Yahudi setia mereka akan tetap bersama mereka? Seterusnya, dalam Think Twice, kami membincangkan perkara ini dan banyak lagi mengenai runtuhnya kewarasan dalam politik, media dan budaya bersama kolumnis dan podcaster Carol Markowitz. Hai dan selamat datang ke Think Twice. Dalam dunia yang lebih waras, Graham Platter akan menjadi contoh bagaimana seorang yang rosak akhlaknya dan berharta tidak sepatutnya berada dalam arus perdana politik. Tetapi pada tahun 2026, Platter bukan sekadar seorang yang telik dengan banyak rahsia gelap yang berjaya memenangi pemilihan utama di sebuah negeri kecil. Dialah lelaki yang menjadi sandaran Parti Demokratik Kebangsaan serta ramai penderma dan pengundi mereka untuk memenangi kawalan senat bagi pihak mereka tahun ini. Dan orang biasa yang biasanya akan menganggap individu seperti itu sebagai bukti kemerosotan Parti Republikan jika dia adalah calon mereka, kini bukan sekadar mencari alasan untuk menyokongnya. Mereka telah menerima dia dengan penuh semangat kerana dalam dunia di mana politik kini memainkan peranan yang dahulunya dimainkan oleh agama dalam kehidupan manusia, apa sahaja dibenarkan asalkan ia membolehkan mereka mengalahkan Donald Trump. Dan yang dimaksudkan dengan apa sahaja itu termasuklah mendera wanita, menggunakan retorik antisemitik tentang Israel dan sudah tentu mempunyai tatu Nazi. Namun, Plattner hanyalah contoh paling menonjol tentang betapa terpesongnya politik Amerika dan media yang melaporkannya sekarang. Ini bukan sahaja melibatkan normalisasi antisemitisme dalam wacana kita, tetapi juga kesanggupan sesetengah orang Yahudi yang sepatutnya berasa takut tentang semua ini, tentang apa maksudnya untuk mereka, tetapi sanggup mengetepikannya kerana obsesi partizan mereka sendiri yang bertembung dengan keselamatan mereka sendiri. Dalam politik, media dan budaya, kegilaan golongan kiri yang dipadankan dengan beberapa kegilaan antisemitik di sebelah kanan telah menjadi perkara biasa. Untuk membincangkan perkara ini, kita bertuah kerana minggu ini kita sekali lagi bersama salah seorang pemerhati politik, media dan budaya yang paling bijak. Carol Markowitz ialah kolumnis untuk New York Post dan Fox News serta penulis bersama buku Stolen Youth. Beliau ialah host Carol Markowitz Show dan juga host bersama Normally. Kedua-duanya adalah podcast di iHeartRadio. Carol dilahirkan di Kesatuan Soviet dan dibesarkan di Brooklyn. Kini, beliau tinggal di Florida Selatan bersama suami dan 3 orang anaknya. Carol Markowitz, selamat kembali ke Think Twice. Hai Jonathan, sangat gembira berada di sini. Hai Carol, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Banyak perkara yang ingin dibincangkan, tetapi saya ingin mulakan dengan bertanya kepada anda tentang apa yang sedang berlaku kepada bandar yang anda cintai tetapi telah tinggalkan. Sama juga bagi saya. Ramai orang di luar New York lebih suka memperkecilkan kepentingan Zohra Mudani apa yang dilakukan kerana mereka fikir New York berada di Amerika dan tidak penting jika dia cuba menghidupkan semula sosialisme, komunisme di sana dan ia tidak akan berjaya juga. Ya. Tetapi apa kesan yang anda fikirkan tentang usaha beliau mempopularkan kegilaan ekonomi serta anti-antisemitisme terhadap budaya Amerika dengan melakukannya di tempat yang masih merupakan bandar terbesar Amerika dan pada tahap tertentu masih ibu kota media? Saya rasa idea-idea buruk mudah berjangkit. Jadi, idea bahawa kita patut abaikan Zohra Mumdani adalah tidak masuk akal.
Untuk satu hal, ia bukan hanya tentang dasar ekonomi beliau, ia bukan hanya tentang, anda tahu, kecenderungan beliau terhadap kebencian terhadap orang Yahudi. Ada banyak lagi perkara lain tentang beliau yang saya rasa anda tahu, cara beliau mempromosikan diri adalah sebagai seorang yang ceria. Dan pada mana Ellie boleh tidak suka dengan lelaki yang ceria dan suka tersenyum ini? Dan sekarang penyokong-penyokong beliau berkata perkara seperti, anda suka Nix menang. Lihat, ini angkara sosialisme. Tapi lebih daripada itu, okey, itu hanya gurauan, jelas sekali. Tapi lebih daripada itu, mereka kata perkara seperti, lihat, kadar jenayah menurun di New York City. Ini adalah hasil sosialisme. Sekarang kita tahu, sudah tentu, ia bukan kerana itu. Kita tahu bahawa ia adalah kerana penguatkuasaan undang-undang, mengekalkan ketua polis yang hebat dalam jawatan itu. Juga hakikat bahawa dia baru sahaja menjadi Datuk Bandar, anda tahu, hanya beberapa bulan. Juga hakikat bahawa kita baru sahaja keluar dari tahun-tahun COVID, yang mana ketika itu kadar jenayah sangat tinggi. Semua itu anda tahu seolah-olah bergabung untuk mengubah apa yang sedang berlaku di New York dan dia mengambil kredit untuk perkara-perkara yang tiada kaitan dengannya. Negeri-negeri lain berkata mungkin itu tidaklah begitu teruk. Mungkin memilih sosialis kita sendiri tidaklah begitu teruk. Terima kasih kerana mengikuti Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast Jonathan Tobin Daily di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Ya, saya rasa itu adil dan sudah tentu kita akan bincangkan tentang masa depan Parti Demokratik dan peralihan atau perlumbaan mereka ke arah kiri sedikit kemudian. Tetapi mari kita fokus pada satu cerita yang saya tahu anda ikuti kerana anda sangat mengenali Brooklyn, memandangkan anda sendiri telah tinggal di sana hampir sepanjang hidup anda. Jadi, kisah koperasi makanan Park Slope adalah sesuatu yang anda ikuti. Tetapi sekali lagi, adakah boikot mereka, undian mereka untuk memboikot produk Israel hanyalah satu contoh bagaimana golongan ekstremis cenderung mendominasi di kawasan bandar yang sangat liberal? Atau adakah ia memberitahu kita sesuatu tentang cara orang Yahudi berhaluan kiri menghadapi hasutan antisemit, walaupun di tempat di mana mereka paling selesa dan sebenarnya tidak benar-benar melawan perkara itu dengan cara yang jelas? Kedua-duanya, saya rasa di tempat-tempat yang sangat liberal, suara yang paling lantang sudah tentu akan mendominasi. Dan suara-suara lantang itu sentiasa dikaitkan dengan dasar-dasar yang sangat berhaluan kiri. Saya pernah tinggal di Park Slope sebelum kami berpindah. Maksud saya berasal dari bahagian Brooklyn yang lebih ke dalam, yang saya suka panggil sebagai Brooklyn sebenar. Tapi kami tinggal di Park Slope selama beberapa tahun sebelum kami akhirnya berpindah. Dan ia adalah tempat yang sangat gila untuk didiami. Ia adalah tempat di mana semasa pandemik dan semasa rusuhan George Floyd, papan tanda defund polis ada di rumah Brownstone bernilai $4 juta. Dan ia adalah jenis tempat yang sentiasa mencabar batas. Mereka mengadakan protes kanak-kanak menentang perubahan iklim. Mereka akan mengadakan protes kanak-kanak terhadap pelbagai perkara sebenarnya. Dan jika anda berkata atau melakukan apa-apa yang melanggar peraturan, jika anda tidak cukup mengikut garis kiri yang ekstrim, anda akan menerima tentangan yang hebat. Sekarang, bila saya kata begitu, saya tidak masukkan diri saya kerana saya seorang konservatif. Mereka akan lakukan ini kepada pihak mereka sendiri. Mereka, golongan kiri, akan memaksa penggunaan bahasa dan pendirian mereka ke atas golongan liberal, iaitu liberal yang biasanya berada dalam pasukan yang sama dengan mereka. Dan mereka berjaya membuatkan mereka benar-benar mengikut garis itu dengan baik sekali. Mereka berjaya membuatkan mereka contohnya berhenti berhujah bahawa sekolah perlu dibuka semasa COVID kerana itu menjadi pendirian sayap kanan. Walaupun semua orang ini sebenarnya menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Mungkin mereka hantar ke sekolah swasta atau mereka tinggal di rumah pantai mereka dan hantar anak-anak ke sekolah di sana. Atau mereka bentuk kumpulan kecil sendiri atau apa sahaja. Mereka cari jalan untuk anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tak dibenarkan cakap secara terbuka bahawa sekolah perlu dibuka untuk semua orang. Dan pada masa itu saya tengok semua ini dan terfikir, inilah equity yang kamu perjuangkan pada musim panas itu. Beginilah yang dimaksudkan dengan equity. Hanya sesetengah anak boleh pergi ke sekolah. Dan itu pun jika mereka kaya. Dan inilah yang akhirnya berlaku.
iaitu golongan kiri membisukan kumpulan yang sedikit kurang kiri, iaitu golongan liberal. Dan akhirnya mereka memaksa golongan itu untuk menurut sahaja. Sekarang ada orang yang sedang melawan Park Slope Food Co-op. Anda tahu, Ramon Meslin ialah seorang aktivis dalam talian yang telah aktif berdebat dan berjuang serta berkata, anda tahu, saya orang Park Slope dan dia seorang liberal dan dia berkata ini tidak boleh diterima. Tetapi secara umum, orang Yahudi liberal sangat berdiam diri tentang apa yang dilakukan oleh golongan kiri. Dan mereka nampaknya tidak akan bersuara dalam masa terdekat. Dan saya akan beritahu anda, dan mungkin kita pernah bercakap tentang perkara ini sebelum ini, tetapi kami meninggalkan sinagog kami pada tahun 2019 di Park Slope kerana rabai aktivis itu tidak dapat mencari kata-kata untuk mengatakan apa-apa tentang orang Yahudi yang kerap dipukul di jalan-jalan Brooklyn kerana sudah tentu penyerang itu tidak memakai topi merah. Mereka langsung bukan golongan yang diharapkan akan dilawan. Jadi apabila golongan antisemi itu bukan seperti yang dia inginkan, dia berdiam diri selama bertahun-tahun tentang serangan seperti itu. Dan akhirnya kami pun rasa kita kena keluar dari sini. Ya, saya rasa anda tahu dinamikanya di situ. Kalau anda tahu sejarah, ia seperti Popular Front, tiada musuh di sebelah kiri. Ya. Saya rasa itu masih relevan. Dan sejujurnya, sampai tahap tertentu, ada juga orang di sebelah kanan yang bermain permainan yang sama dengan anggapan tiada musuh di pihak kanan. Kita akan bincangkan itu nanti. Tapi saya rasa ketakutan untuk tidak sehaluan dengan apa-apa tren liberal sangat kuat. Dan saya rasa ia sangat kuat, terutamanya untuk orang Yahudi liberal yang anda tahu, itu memang agama mereka. Ya. Itu satu kesilapan. Ia adalah kesilapan yang mereka buat apabila menjadikan itu agama mereka. Kerana sekarang, agama mereka tidak mahu ada kaitan dengan mereka. Dan mereka tinggal dengan agama yang telah dipolitikkan sepenuhnya. Ia telah menjadi satu gerakan politik jauh lebih daripada ia sebuah agama. Ya, dan saya rasa caranya, sikap anti-Israel, anda tahu, antisemitik, anti-Zionisme, yang sebenarnya adalah antisemitisme, bukan sahaja telah menjadi perkara biasa, malah telah menjadi pegangan utama. Sudah pasti di kawasan yang sangat liberal dan sedang merebak ke seluruh negara. Anda tahu, ia sangat menarik bagi saya. Anda tahu, satu lagi daerah New York di mana Dan Goldman yang Anda tahu adalah satu-satunya Demokrat Yahudi yang masih mewakili New York di Dewan dan dia seorang liberal ortodoks. Beliau adalah peguam untuk Anda tahu, salah satu pemecatan Presiden Trump. Dan dia masih bertanding dengan rekod yang tidak baik itu dan Anda tahu, kelayakannya tidak boleh dipertikaikan lagi jika anda seorang Demokrat liberal. Satu kelemahan beliau bagi golongan kiri ialah beliau tidak anti-Israel. Beliau sebenarnya tidak begitu kuat menyokong Israel, walaupun istrinya mungkin lebih cenderung ke arah itu. Tetapi beliau kini ketinggalan dalam tinjauan pendapat sebanyak 30 mata dalam pemilihan utama kepada Brad Lander, seorang Yahudi anti-Zionis. Dan itu adalah dinamik yang menarik di situ, bukan? Dan saya akan katakan Brad Lander hingga baru-baru ini tidak akan menganggap dirinya sebagai seorang Yahudi anti-Zionis. Dia akan mengatakan bahawa dia adalah seorang Zionis sehingga golongan kiri memberitahunya bahawa ia tidak boleh diterima untuk mengatakan begitu lagi. Dan jika dia mahu menjadi sebahagian daripada kumpulan mereka dan dia memang sangat ingin menjadi sebahagian daripada kumpulan mereka, idea bahawa anda boleh menyingkirkan Zionisme atau Israel dan anda boleh menjadi jenis Yahudi yang mereka akan terima dan sayangi, ia sebenarnya tidak pernah berjaya. Ia tidak pernah berjaya bahawa anda boleh menjadi anti-Zionis atau saya tidak peduli tentang Israel atau apa-apa sahaja anti-AIPAC. AIPAC telah menjadi momok bagi golongan kiri di mana dan bagi ahli-ahli kanan di mana organisasi yang benar-benar sederhana ini, PAC ini, yang saya selalu lihat sebagai agak liberal, telah menjadi tidak boleh diterima. Ya, dan memang patut pun kerana kepercayaan mereka terhadap dui partisan adalah teras organisasi itu. Dui partisan, penyelesaian dua negara. Penyelesaian dua negara dulu adalah pendirian yang sangat kiri dan sekarang ia adalah pendirian yang tidak boleh diterima. Maksud saya, AOC beberapa tahun lalu terpaksa menarik balik pendiriannya tentang penyelesaian dua negara. Dia pernah menyokong penyelesaian dua negara kerana itulah yang biasa dikatakan oleh golongan liberal. Dan kemudian dia sedar, tunggu, kita sebenarnya sudah tidak sokong perkara ini lagi. Jadi saya tak pasti
Brad Lander tidak menerima sebarang tentangan kerana dia sangat dilindungi oleh media liberal dan golongan kiri dalam partinya. Tapi saya rasa dia tak akan mampu jawab apa yang dia benar-benar percaya. Saya rasa dia tak ada sebarang kepercayaan. Saya rasa ini adalah seorang lelaki yang langsung tidak mempunyai kepercayaan dan dia akan lakukan apa saja yang perlu untuk mendapatkan kuasa dan menjadi sebahagian daripada pasukan. Ya, saya rasa anda tahu, saya tak mahu buat ramalan sebab saya memang tak buat ramalan. Saya dah lama dalam bidang ini untuk tahu bahawa itu adalah perkara yang bodoh untuk dilakukan. Tapi bila saya tengok Brad Lander, pada dasarnya Mao Mawing dan Goldman, perkara yang saya fikir ialah 2-4 tahun dari sekarang, giliran awak pula nanti. Ia akan jadi giliran dia. Saya rasa kita boleh bertaruh tentang itu. Ia akan jadi. Mungkin bukan 2 hingga 4 tahun. Mungkin 5 atau 10 tahun. Tapi akhirnya memang akan jadi giliran dia juga. Dia tak akan mampu untuk terus bertahan. Maksud saya AOC dan awak tahu Bernie Sanders pun ucapan mereka pernah diganggu sebab dianggap tak cukup anti-Israel. Macam mereka serang orang mereka sendiri. Itulah yang mereka buat. Ia macam mereka saling menjatuhkan sesama sendiri. Itu juga sebab kenapa saya sentiasa rasa sangat selesa menjadi seorang konservatif terbuka walaupun di Brooklyn yang sangat-sangat liberal sebab saya bukan sebahagian daripada kumpulan awak. Saya tak perlu cakap apa yang awak nak dengar. Saya cakap, kita tak perlu takut pada mereka kan? Langsung tidak. Dan ia sangat membebaskan. Dan saya selalu cakap kepada kawan-kawan Yahudi saya yang cenderung ke kiri, awak boleh saja berundur daripada semua ini. Awak tak perlu terlibat. Penyertaan awak lah yang buat awak rasa takut. Bila awak tak terlibat, awak akan rasa sangat bebas. Ya. Dan sekarang, jika kita meluaskan perspektif kita sedikit, saya rasa contoh terbaik masa kini tentang penormalan bukan sahaja antisemitisme, tetapi segala macam tingkah laku buruk atas nama kepartian ialah Graham Platter. Apa yang boleh dikatakan tentang Demokrat hari ini apabila mereka bukan sahaja bertolak ansur sambil menahan rasa tidak suka, tetapi mereka benar-benar menerima mereka sepenuhnya. Dan saya akan berikan anda satu anekdot. Saya berada di New York minggu lepas. Saya sebenarnya berada di Carnegie Hall, duduk di kafe dan tidak mengganggu sesiapa. Dan 2 wanita kelas atasan mungkin berbangsa Yahudi, tetapi saya tidak bertanya tentang itu. Mereka jelas tidak memakai apa-apa, Anda tahu, pakaian khas atau bintang Yahudi. Tetapi bercakap dengan sangat kuat tentang bagaimana Graham Platter bukanlah orang yang teruk. Dan saya tertanya-tanya, kenapa saya mendengar semua ini? Tapi macam, ya, dia sebenarnya, Anda tahu, dia dulu muda dan sekarang dia... Okey, saya rasa kita patut benar-benar cuba untuk menyukainya. Dan lagipun, kita memang perlukan kerusi ini. Jadi Graham Platter telah menjadi, saya rasa, bukan sahaja satu kisah yang menarik tentang bagaimana, anda tahu, tingkah laku gila boleh diterima. Tetapi bagaimana keseluruhan budaya Parti Demokratik dan seluruh budaya liberal di sekitarnya, anda tahu, telah menjadi semakin merosot. Dan di manakah organisasi Yahudi dalam hal ini? Di manakah organisasi Yahudi yang telah bersama Demokrat selama 100 tahun untuk berkata, tidak, ini batasnya bagi kami. Dan anda tahu apabila mereka kata, tetapi ia juga berlaku di pihak kanan. Saya boleh jamin saya tidak akan menyokong sesiapa yang mempunyai tatu Nazi. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, apa? Ya. Adakah anda tahu idea bahawa kita sama? Sebenarnya, tidak. Kita tidak sama. Ya, sudah tentu akan ada antisemit di pihak kanan, sudah tentu. Saya selalu kata, ia bukan bermaksud antisemitisme tidak wujud di tempat tertentu. Contohnya, saya tinggal di Florida. Saya rasa sangat-sangat selesa di sini sebagai seorang Yahudi. Bukan bermaksud tiada antisemit di sini. Apa yang anda cari ialah reaksi daripada orang bukan Yahudi. Dan reaksi Graham Platter pula? Kita perlukan kerusi itu. Dan hakikat bahawa orang Yahudi perlu berpihak kepada lelaki ini. Dan mereka perlu menyokong lelaki ini. Saya katakan ini, tapi anda tahu, ini bukan kali terakhir mereka akan menyokong seseorang yang ada kaitan dengan Nazi. Dan mereka benar-benar perlu fikirkan apa yang mereka lakukan. Dan semua organisasi Yahudi yang saya selalu anggap tidak berguna dan sia-sia, mereka tidak pernah lebih tidak berguna daripada sekarang. Sikap membisu sepenuhnya dan sikap penakut mereka dalam menghadapi perkara ini cukup untuk membuatkan mereka hilang kelayakan. Dan hakikat bahawa mereka langsung tiada apa-apa untuk dikatakan tentang lelaki ini, ia sangat menyedihkan. Saya rasa kasihan pada mereka. Ya, dan sudah tentu ia juga terpakai kepada kumpulan wanita dan juga wartawan. Ya, betul? Ya.
Anda tahu, salah seorang wartawan New York Times yang merupakan antara peneraju tuduhan Me Too beberapa tahun lalu, kini disiarkan di TV. Pada dasarnya, mempertahankan dia dan menyerang, Anda tahu, salah seorang yang mendedahkan dia sebagai seorang yang mendera wanita. Betul, maksud saya, Maksud saya, Jonathan, mereka perlukan kerusi itu kerana Susan Collins, sayap kanan yang sangat ekstrim, perlu dihentikan. Dan ia sangat memalukan. Sebenarnya sangat memalukan bahawa mereka sanggup mengabaikan semua ini hanya untuk menghentikan, anda tahu, ahli senat yang paling sederhana, orang yang paling kurang konservatif. di Senat, Republikan yang dipengaruhi Trump dalam Senat ini. Itulah orang yang mereka akan sokong habis-habisan, seorang lelaki dengan tatu Nazi dan sejarah silam yang penuh kontroversi. Dan satu lagi, sekarang sudah bulan Jun. Kita belum pun mula menyelami kisah-kisah Graham Platter lagi. Jika ini yang sudah keluar pada bulan Jun, bolehkah anda bayangkan apa yang akan muncul pada bulan Oktober nanti? Ya. Dan anda tahu, ia memang menarik. Maksud saya, ia akan menjadi satu ujian yang menarik. Maine mempunyai budaya politiknya sendiri. Seperti setiap negeri lain, anda tahu. Masing-masing ada budaya politik tersendiri. Dan anda tahu, Collins kekal di Senat di sana atas sebab tertentu. Dia adalah jenis calon yang mereka suka. Sebab itulah Republikan, anda tahu, Republikan sayap kanan di tempat lain, tidak cuba untuk mengetengahkan pencabar terhadapnya dalam pemilihan awal. Dan itu memang wajar, kerana itu bukanlah satu idea yang baik. Tetapi anda tahu, ia akan menjadi satu kes ujian yang menarik untuk melihat berapa banyak wang yang Demokrat peringkat nasional sanggup laburkan untuknya dan sama ada itu benar-benar akan berhasil. Ya, dan sekali lagi idea bahawa penderma Yahudi akan didekati untuk membiayainya dan mereka akan melakukannya kerana itu adalah pasukan mereka, ya. Saya rasa anda tidak akan menemui kaitan itu di pihak kanan. Saya rasa anda tidak akan jumpa calon sayap kanan anti-Semitik yang ekstrim dengan tatu Nazi yang menggunakan AIPAC sebagai cercaan dan mempunyai penderma konservatif Yahudi yang menyokong mereka. Itu memang tidak wujud. Ya, itu memang satu perbezaan besar. Sekarang, ketepikan Pluton, saya rasa soalan yang lebih besar ialah adakah anda fikir masih ada ruang untuk ahli politik pro-Israel dalam Parti Demokrat sekarang? Maksud saya, kita ada satu lagi pertanian Senat yang menarik dalam pemilihan utama Michigan di mana terdapat seorang calon yang secara terbuka anti-Israel dan anti-Semitik, iaitu Abdul Said, yang bertanding menentang seorang lagi calon sayap kiri, iaitu Mallory McMorrow, yang tidaklah begitu ekstrim anti-Israel, tapi anda tahu memang anti-Israel, dan seorang Demokrat pro-Israel yang sederhana iaitu Haley Stevens yang sebenarnya anda tahu tidak menentang AIPAC. Tapi adakah anda fikir sesiapa anda tahu mungkin Haley Stevens boleh menang? Ia agak menarik anda tahu, seperti lambungan shilling untuk menentukan bagaimana keputusan perlumbaan itu nanti. Tapi adakah anda fikir sesiapa yang bukan pembenci Israel ada harapan untuk menjadi anda tahu calon Presiden Demokrat pada tahun 2028? Tidak untuk masa terdekat. Dan saya rasa itu akan menjadi petunjuk sebenar untuk orang Yahudi di pihak kiri tentang di mana tempat mereka. Dan saya harap mereka akhirnya sedar dan ikut petunjuk itu. Saya tak nampak calon Demokrat seterusnya yang bertanding untuk Presiden akan berkata apa-apa yang positif tentang Israel atau menggalakkan hubungan itu dalam apa jua cara. Dan yang lucunya, tak kira berapa ramai orang bercakap tentang pihak kanan yang ada isu sama, saya boleh jamin sekarang bahawa J.D. Vance takkan bertanding sebagai Republican anti-Israel. Dia mungkin, awak tahu, dianggap kita tak pasti. Semua ini hanyalah kabar angin dan maklumat dari mulut ke mulut. Tapi dia dianggap sebagai orang yang anti-Israel dalam kalangan mereka kan? Bukan macam Pete Hegseth. Hegseth kurang bersemangat. Dia memang tak begitu teruja tentang perkara itu, ya. Tapi saya boleh bayangkan dia bertanding sebagai seorang Republican arus perdana dengan idea-idea Republican arus perdana tentang Israel. Dan lihat, adakah isu itu menjadi kurang popular di pihak kanan seperti di pihak kiri? Sudah tentu. Tetapi ia langsung tidak sampai ke tahap kebencian dan kata-kata kesat yang sama. Ia cuma demi kepentingan politik kan? Awak ada sebut tentang Michigan. Saya rasa saya tak nampak mana-mana Republican atau Demokrat yang benar-benar pro-Israel, saya rasa. Bertanding di Michigan itu nampak agak sukar pada ketika ini kerana mereka perlu memenuhi kehendak kelompok pengundi Muslim yang semakin berkembang di sana.
dan mereka perlu berkata apa sahaja yang perlu untuk menang. Jadi ia telah menjadi soal demografi, tetapi di pihak kiri pula, ia juga menjadi persoalan tentang siapa yang berkuasa. Dan bagi mereka, sayap kiri mereka benar-benar telah mengambil alih parti itu. Ia bukan lagi sekadar asas atau kumpulan pinggiran. Mereka kini adalah parti itu. Ya, saya rasa itu benar. Dan saya rasa awak membuat beberapa perkara yang sangat penting. Pertama sekali, immigration adalah sebahagian daripada ceritanya. Kemasukan sejumlah besar orang ke negara ini yang datang dari negara-negara yang antisemitik. Betul. Itu memang memberi kesan yang nyata. Ia memang memberi kesan yang nyata di New York, sudah pasti. Ya, dan ia telah memberi kesan, anda tahu, secara lebih meluas. Sudah tentu ia memberi kesan kepada politik Michigan. Tetapi anda tahu, ia sedang merebak. Dan saya cuba menambah kepada itu bahawa itulah perkara yang apabila saya, anda tahu, mengkritik Yahudi liberal. Sebahagian daripada kritikan saya, ia bukan semestinya tentang isu Yahudi. Ia nation berbanding liberal. Dan banyak isu liberal yang mereka sokong, banyak pendirian yang mereka ambil akan memudaratkan mereka. Dan ia sudah pun memudaratkan mereka. Dan immigration adalah antara yang teratas dalam senarai itu. Seperti saya seorang imigran. Saya seorang pelarian. Saya bukan anti-immigration. Tetapi apa yang kita hadapi di sempadan semasa zaman Biden ialah ia merupakan pengakhiran kepada projek liberal yang mereka sangat sokong. Anda tidak boleh mempunyai jenis liberalisme yang mereka mahukan. Dan pada masa yang sama, mempunyai sempadan terbuka. Idea anda langsung tidak masuk akal. Dan itulah sebenarnya apa yang saya selalu katakan kepada mereka. Anda perlu ada sedikit naluri mempertahankan diri. Idea-idea yang anda ada ini, pertama sekali, ia tidak berkesan. Ia tidak membantu sesiapa pun. Tapi yang kedua, anda perlu ada sedikit rasa peduli terhadap diri sendiri sebelum anda peduli tentang orang lain atau kumpulan-kumpulan dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk orang Yahudi liberal lakukan kerana anda tahu, mereka bukan sahaja menyembah keadilan sosial, yang mana itu adalah kod mereka untuk politik liberal. Tapi anda tahu, mereka adalah universalist. Anda tahu, mereka fikir idea untuk mempertahankan kaum sendiri. Anda tahu, seolah-olah ada, anda tahu, universalisme dan partikularisme kedua-duanya ada dalam agama Yahudi. Tapi bagi mereka, ia benar-benar tidak seimbang. Keseimbangan itu sudah hilang sepenuhnya. Sepenuhnya. Ya. Mereka tidak rasa selesa. Maksud saya dengar, anda tahu, malah ada contoh klasik tentang perkara ini. Dan saya pernah bercakap tentangnya sebelum ini dalam podcast ini. Tapi anda tahu, Jason Alexander, seorang pelakon Yahudi yang terkenal dengan Seinfeld dan memang sangat Yahudi dari segi, anda tahu, dia memang terlibat dengan organisasi Yahudi yang sebenar. Dia tidak menyembunyikan keyahudiannya. Tetapi dia pernah bercakap tentang betapa tidak selesanya dia untuk memperjuangkan, anda tahu, kanak-kanak Yahudi yang telah, anda tahu, dijadikan tebusan oleh Hamas. Kerana ada juga, anda tahu, dia tidak mahu hanya menumpukan kepada kanak-kanak Yahudi sahaja, berbanding dengan anda tahu, kanak-kanak Arab yang mungkin turut menderita. Maksud saya, ia memang pelik. Ia memang pelik kerana orang Yahudi liberal mengharapkan sekutu liberal mereka untuk berdiri bersama mereka. Tetapi apabila mereka tidak berbuat demikian, mereka masih tidak mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri dan berkata, baiklah, sekarang kita bersendirian, kita perlu lakukan sendiri. Mereka masih tidak dapat melakukannya dan itulah perkara yang saya tidak faham. Baiklah, saya faham anda fikir kawan-kawan anda bersama anda dan tiba-tiba anda lihat sekeliling dan anda berdiri sendirian. Tetapi bagaimana anda masih tidak mempertahankan diri sendiri? Bagaimana anda masih tidak bangkit dan lakukan apa yang perlu untuk terus hidup? Ya, itu memang benar. Dan ia, anda tahu, ia tragis serta agak gila dari segi politik. Sekarang, seperti yang anda sudah katakan, terdapat perbezaan yang ketara dengan Republikan mengenai isu-isu ini. Walaupun ada gangguan daripada podcaster antisemitik, pemegang jawatan GOP masih hampir sebulat suara pro-Israel dan terutamanya sekarang dengan kekalahan Thomas Massie. Tetapi memandangkan tinjauan pendapat di kalangan golongan muda dan Republikan muda serta Demokrat muda, adakah anda yakin ia akan kekal begitu? Yakin? Agak yakin. Saya rasa apabila pengundi muda ini semakin dewasa, mereka akan menjadi lebih bijak dan pandangan mereka akan menjadi lebih tajam sedikit. Dan mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara yang mereka dengar di internet atau video pendek di Reels atau TikTok yang mereka jumpa. Saya rasa itu akan menandakan satu perubahan. Tetapi adakah saya rasa organisasi pro-Israel secara umum
telah melakukan kerja yang baik dalam menyampaikan mesej atau sebarang bentuk advokasi. Saya tidak rasa begitu. Dan saya rasa memang tiada organisasi Yahudi konservatif yang melakukan perkara seperti itu. Sudah tentu, memang ada organisasi Yahudi konservatif. Tetapi tiada satu pun yang melakukan aktiviti seperti mendekati masyarakat atau menyampaikan mesej atau perkara seperti itu. Dan saya rasa kita ketinggalan dalam hal ini. Saya benar-benar rasa begitu. Idea bahawa golongan muda menentang kita mungkin benar. Tetapi mereka masih muda. Mereka mudah dibentuk. Mereka boleh mengubah fikiran mereka. Dan itulah cara kita patut melihatnya. Kita patut melihatnya sebagai peluang untuk berbincang dan menjadi lebih baik dalam mengadakan perbualan itu. Saya juga rasa apa yang betul-betul menyakitkan hati saya ialah selalunya, dan ini bukan hanya ibu bapa Yahudi, tetapi ibu bapa secara umum sangat sukar untuk bercakap tentang nilai-nilai mereka kepada anak-anak mereka. Ia sangat mengelirukan bagi saya. Dan Bethany Mandel dan saya, kami pernah muncul dalam rancangan anda selepas kami menulis buku kami, Stolen Youth, dan ramai ibu bapa datang kepada kami dan berkata, "Anda tahu, saya kehilangan anak saya kerana dia pada dasarnya menjadi seorang komunis apabila dia masuk ke kolej." Dan saya dengar perkara ini daripada ibu bapa Yahudi juga, seperti anak-anak saya menjadi anti-Israel. Saya tanya, adakah anda berbincang tentang perkara ini di rumah? Seperti, adakah anda pernah berbual tentang mengapa Israel itu penting? Bukan sahaja kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada dunia barat dan semua itu. Dan mereka jawab, tidak, saya tidak pernah. Dan saya kata, saya tak mahu cakap anda terlepas sesuatu, tapi Di sinilah ia bermula. Ia bermula di rumah anda di mana anda berbual dengan anak-anak anda dan anda menyampaikan satu mesej. Dan itulah yang membuat orang rasa tak selesa. Seperti mereka tak mahu mencuci otak anak-anak mereka. Baiklah. jadi mereka sedang dicuci otak di TikTok pula. Anda masih menyerahkan maklumat yang mereka terima kepada pihak lain. Memang benar-benar menyerahkan pembentukan pendapat mereka, pembentukan pendapat itu ketika mereka remaja. Anda kata, biar orang lain yang lakukan. Dan saya selalu cakap pada anak-anak saya, pendapat saya adalah yang betul. Anda tahu. Dan mereka, anda tahu, mereka ketawa tentang itu. Tapi itulah cara saya mahu mereka melihatnya. Maksudnya, saya bukan tiba-tiba berpendapat begini. Ini semua latar belakang saya. Ini maklumatnya. Ini apa yang saya mahu kamu tahu dan faham. Dan satu lagi perkara ialah kamu perlu ada anak-anak yang boleh berdebat dengan kamu. Saya mahu anak-anak saya berani berdebat. Kalau mereka tak boleh, maka saya menang. Dan pendapat saya lah yang menguasai rumah mereka. Tapi anak-anak saya pernah menang dalam perdebatan politik dengan saya. Dan saya rasa ibu bapa tak patut takut untuk berdebat dengan anak-anak mereka dan berkata, inilah pegangan kita di rumah ini. Ya, saya rasa itu soalan asas yang anda tahu melangkaui politik semasa. Ia berkaitan dengan anda tahu kegagalan keibubapaan dan cara kita menyerahkan pendidikan bukan sahaja kepada sekolah yang dikuasai oleh golongan ideologis, tetapi juga kepada media sosial yang sentiasa ada dalam kehidupan mereka. Kecuali anda tahu, benar-benar asingkan mereka daripada dunia luar yang kebanyakan orang tak boleh buat kan? Atau tak mahu buat. Ya, betul tu. Inilah lautan yang sedang mereka harungi. Dan jika anda tidak melengkapkan mereka, Ajar mereka berenang. betul. Dan terlalu ramai, terutamanya Yahudi liberal sangat teruk dalam hal itu. Dan itulah sebabnya mereka kehilangan watak anak-anak mereka. Mereka tidak akan teruk dalam hal itu, seperti dalam isu pengguguran. Mereka seperti, Ini adalah apa yang kami percayai di rumah ini tentang pengguguran. Kenapa anda tidak boleh lakukan begitu tentang Israel? Kenapa anda tidak boleh kata, ini adalah apa yang kami percayai di rumah kami tentang Israel? Saya tidak fikir ada sebarang perbezaan di situ. Saya rasa apa yang mereka katakan tentang pengguguran ialah pendapat saya adalah betul. Ini adalah apa yang anda patut percaya. Anda juga boleh lakukan begitu untuk topik lain dan anda sepatutnya begitu. ya, sudah tentu. Sebelum kita tinggalkan Parti Republikan, saya ingin kembali sekejap kepada Vance, J.D. Vance, yang anda tahu mempunyai kisah yang sangat menarik. Dan anda tahu, dia masih jelas pendahulu utama dan kedudukannya semakin meningkat minggu ini jelas sekali anda tahu dengan perjanjian Iran yang akan kita bincangkan selepas ini, yang saya ingin bincangkan selepas ini. Tetapi persoalan bagi saya bukan sama ada dia akan mengatakan perkara-perkara pro-Israel yang biasa apabila dia bertanding sebagai presiden. Dia sudah pun melakukannya pada tahun 2020 sebelum ini. Maksud saya, dia pergi ke Quincy Institute yang merupakan sebuah badan pemikir anti-Israel yang teruk. Dan dia memberikan ucapan yang sangat pro-Israel
ucapan pro-Israel yang sangat baik tentang bagaimana Israel adalah sekutu Amerika MAGA yang ideal. Tetapi bagi saya, isu untuk dia ialah adakah dia masih akan berkawan rapat dengan Tucker Carlson? Adakah dia masih akan bersikap neutral seperti tahun lepas di persidangan Turning Point? Neutral mengenai persoalan antisemitisme Carlson? Itulah persoalan menarik tentang dia bagi saya. Saya rasa dalam setahun yang lalu, banyak perkara telah berlaku sejak persidangan Turning Point itu. Ya, Sudah 6 bulan. Ya, 6 bulan, betul ya? saya tertanya-tanya sama ada ia masih sama sekarang. Maksud saya, semasa kita rakam ini, dia ada di rancangan Megyn Kelly hari ini. Jadi adakah itu bermakna dia juga akan muncul di rancangan Tucker Carlson? Adakah itu bermakna dia sedang dalam jelajah buku dan rancangan Tucker Carlson memang masuk akal untuk promosi buku. Tapi adakah dia akan lakukannya? Saya rasa dia sekarang lebih berkira-kira sama ada sokongan Tucker dan kaitan Tucker dengannya adalah sesuatu yang baik atau buruk. Dan lihat, mungkin persahabatan dengan Tucker tidaklah menjadi penghalang dalam Parti Republikan, walaupun saya tidak begitu pasti. Saya rasa ia sepatutnya begitu, betul. Atau saya tak pasti sama ada ia tidak akan jadi penghalang, tapi ia pasti akan memberi kesan besar dalam pilihan raya umum. Dan saya rasa J.D. Vance ialah jenis lelaki yang sentiasa berfikir jauh ke hadapan. Jadi jika kita lihat dia muncul dalam rancangan Tucker dan anda tahu pertama sekali saya rasa itu bermakna dia bimbang tentang kedudukannya dalam pemilihan utama Parti Republikan akan datang. Kerana jika tidak, tiada sebab untuk dia muncul dalam rancangan itu. Tetapi ia juga bermakna dia sehaluan dengan Tucker dalam kepercayaan mereka. Dan itu akan menjadi petunjuk pada ketika itu. Saya agak memberi J.D. Vance sedikit lebih kelonggaran berbanding ramai konservatif Yahudi lain. Hanya kerana saya rasa banyak perkara yang kita dengar tentang dia adalah daripada sumber kedua. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak akan menjadi Yahudi yang menyokong calon bertatu Nazi. Dan saya maksudkan itu secara metafora juga. Jika saya sendiri melihat daripada J.D. Vance, anda tahu, tingkah laku atau bahasa yang saya rasa tidak boleh diterima atau melampaui batas, saya akan terus tinggalkan dia serta-merta. Tetapi saya belum nampak itu lagi. Dan saya rasa penting untuk orang Yahudi konservatif sedar bahawa banyak cerita yang kita dengar Vance tentang apa yang Vance fikirkan atau pandangan dunia Vance sebenarnya bukan datang daripada Vance. Ya, dia memang sangat strategik tentang perkara itu. Dan juga, dia belum lama dalam dunia politik. Maksud saya, ia baru sahaja pada asasnya pada tahun 2021, dia hanyalah seorang lelaki yang bertanding untuk Senat di Ohio dalam persaingan yang dipenuhi ramai calon. Dan ia agak lucu. Pada masa itu pun dia sudah hebat. Saya memang dari dulu lagi sokong J.D. Vance sepenuhnya. Saya akui sepenuhnya. Saya sangat bersemangat tentang dia. Malah saya juga teruja apabila Trump meletakkan dia sebagai gandingan pilihan rayanya. Kerana saya fikir idea-idea dia tentang mendekati golongan pekerja, tentang berfikir secara berbeza mengenai banyak isu dari sudut pandangan konservatif nasional memang masuk akal. Ya, kami bukan orang yang mudah dipermainkan. Kami tidak akan kekal di situ hanya kerana anda tahu, jika keadaan berubah, pendapat kami juga akan berubah. Ya, tapi saya kena akui yang bila dia pergi ke Turning Point dan buat kenyataan yang dia tak akan menghakimi antara anda tahu apa yang Ben Shapiro cakap tentang antisemitism dan apa yang Tucker cakap, masa itulah saya kata cukuplah mengenai J.D. Vance. Bolehkah saya dipujuk semula? Mungkin, tapi saya rasa tidak. Tapi apa yang saya nak katakan sekali lagi ialah, pada masa itu, Tucker sangat halus tentang perkara-perkara ini untuk tempoh yang sangat lama. Maksud saya pun ada kawan Yahudi yang tak faham kenapa saya berpaling daripada Tucker. Dan mereka akan tanya macam, apa yang dia dah cakap? Dan saya tak dapat nak ringkaskan apa yang dia cakap. Ia bukan macam Nick Fuentes. Awak tahu, ia lebih kepada sama-sama. Macam hakikat yang dia sebut Israel dalam setiap satu rancangan. Ia bukan perkara yang terus terang. Dan saya rasa sejak itu, Tucker dah jadi jauh lebih terus terang. Saya rasa macam komen habat dia tu, awak tahu, itu sesuatu yang awak dah tak boleh kata lagi. Dia cuma bercakap tentang Israel. Sekarang dia bercakap tentang Judaism dan agama itu sendiri. Saya rasa kemunculan abang dia di media sosial, macam abang dia cakap, benda-benda yang Tucker harap dia boleh cakap. Dan saya rasa ramai orang nampak perkara itu.
Semua itu saya rasa 6 bulan terakhir telah mengubah perspektif orang ramai terhadap Tucker. Tapi masih, saya akan katakan bahawa saya masih bertemu dengan orang yang pro-Israel atau bahkan berbangsa Yahudi atau bersimpati dengan perjuangan Yahudi atau apa-apa yang berkaitan. Dan mereka tidak faham apa yang sedang berlaku dengan Tucker. Mereka tidak faham apa yang telah terjadi. Mereka masih belum tahu butiran sepenuhnya. Dan itu anda tahu, termasuk juga konservatif Yahudi. Seperti kita sepatutnya, saya sudah lama fikir sepatutnya ada satu projek untuk menerangkan apa kaitan antara apa yang Tucker katakan kerana ia masih agak sama-sama. Ya, saya rasa sebagai seseorang yang agak awal memahami apa yang Tucker lakukan, seperti yang saya selalu katakan ketika dia di Fox News dari 8 hingga 9 malam, itulah satu-satunya jam di Fox News di mana perkataan Israel tidak pernah disebut. Kerana itu adalah sesuatu yang dia memang tidak boleh sentuh. Dan apabila dia, anda tahu, apabila dia keluar dan buat rancangan sendiri, maka tiada lagi sekatan. Tapi sebenarnya itu adalah satu peralihan yang baik. Saya sekarang ingin beralih kepada apa yang jelas merupakan cerita terbesar minggu ini, penamatan perang Trump ke atas Iran dengan satu perjanjian yang syarat-syaratnya belum didedahkan, tetapi ramai antara kita membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Barack Obama. Apa pendapat Anda tentang mengapa Trump memilih untuk pada dasarnya mengalah dalam isu yang mana beliau sudah pun mempertaruhkan begitu banyak modal politik yang saya rasa beliau tidak boleh benar-benar dapatkan kembali pada lewat tahun ini? Dan apa pendapat Anda tentang apa yang hal ini tunjukkan? Bukan sahaja mengenai pakatan dengan Israel, tetapi masa depan Parti Republikan. Anda tahu, dengan Vance nampaknya, anda tahu, sekali lagi, ia lebih banyak berlaku di belakang tabir. Vance nampaknya telah berjaya dalam dunia Trump, sekurang-kurangnya buat masa ini, mengatasi setiausaha negara Marco Rubio. Saya masih dalam keadaan tunggu dan lihat tentang perkara ini. Seperti semasa kita merakam ini, kita masih belum melihat terma-terma perjanjian itu lagi. Ia lucu kerana bukannya saya mempunyai keyakinan terhadap Trump. Saya sebenarnya tidak pernah menjadi penyokong besar Trump. Saya hanya mengundi beliau sekali sahaja pada kali terakhir ini. Tapi saya kena akui, pada kali terakhir saya mengundi beliau, saya jadi macam, anda tahu, sanggup merangkak atas kaca pecah untuk mengundi lelaki ini kerana tahun-tahun di bawah Biden. Dan saya rasa bukanlah saya benar-benar percaya Trump akan buat sesuatu, lakukan perkara yang pro-Israel. Langsung tidak. Saya rasa dia tidak akan mudah dipermainkan. Saya faham perasaan sekarang ialah dia sedang dipermainkan. Dan saya tak nampak itu akan jadi hasilnya. Jadi saya hanya tunggu dan lihat. Bukan begitu, saya rasa orang ramai membahagikan diri mereka kepada pro-Trump dan anti-Trump. Dan mereka lakukan ini dalam setiap isu. Bagi saya, ia langsung bukan tentang itu. Saya memang pernah silap sebelum ini. Dan saya pernah mengulas tentang perkara yang belum dilaksanakan sepenuhnya atau belum dilakukan sebelum ini. Dan saya tak nampak dia akan kalah walaupun peluang kemenangan sudah di depan mata. Jadi saya akan tunggu dan lihat apa yang berlaku. Dan lihat mereka boleh saja capai perjanjian sekarang. Dan Iran boleh melanggar perjanjian itu minggu depan dan semua ini boleh bermula semula. Kita tengok saja, saya kena lihat apa yang akan berlaku. Ya, saya rasa itu satu pendirian yang munasabah. Saya rasa penghentian perang selepas, seperti yang saya katakan, melaburkan begitu banyak modal politik dan mencapai begitu banyak kejayaan ketenteraan. Dan anda tahu, garis besar asasnya ialah Iran tidak menghentikan apa-apa pun yang mereka lakukan sebelum perang bermula. Dan dia pada dasarnya menolak sebarang idea untuk memberi tekanan kepada rejim ini supaya tumbang. Dan saya rasa anda tahu dan meletakkan tangan. Anda tahu seolah-olah mengikat tangan Israel dan Lebanon. Saya rasa ada banyak perkara di sini walaupun tanpa mengetahui semua butiran yang pasti, nampak seolah-olah dia hanya mengelak daripada sesuatu yang anda tahu. Dia tidak mempunyai kesabaran. Maksud saya, ini adalah artikel yang saya tulis awal minggu ini. Ini bukan seseorang yang anda tahu. Dia adalah seseorang yang suka kepuasan segera. Sudah pasti. Dia suka kemenangan yang cepat. Dia memang tidak mempunyai kesabaran untuk perang yang panjang, anda tahu, di mana dia perlu menggunakan sekatan yang sangat berkesan untuk melemahkan orang Iran. Dan dia tidak mahu membayar harga politik kerana, anda tahu, ini bukanlah seorang lelaki yang suka berpegang pada prinsip, walaupun dia tidak suka perjanjian yang buruk. Tidak suka perjanjian yang buruk dan dia tidak... Ya, betul. Itu satu perkara yang saya fikirkan. Itu yang saya maksudkan, ya, sampai sekarang.
Tapi anda tahu, dan dia juga terlalu takut dengan korban. Terlalu takut, anda tahu. Perang merebak sehingga saya rasa dia hanya mengurangkan kerugiannya. Dan itu agak teruk, bukan saja untuk Israel. Saya rasa ia juga buruk untuk Amerika Syarikat. Dan sejujurnya, ia sangat buruk untuk Donald Trump. Jika dunia tidak lagi takut kepadanya seperti sebelum ini, maka anda tahu, bukan sahaja selepas pilihan raya pertengahan penggal, apabila dia menjadi pemimpin yang tidak berkuasa, saya rasa inilah saatnya dia menjadi seperti anjing tua yang tidak berdaya. Itik. Tetapi saya rasa Donald Trump sangat sedar tentang bagaimana dia kelihatan dan penampilan itu sangat penting baginya. Jadi, jika ini membuatkan dia kelihatan lemah di pentas dunia, anda boleh faham kenapa dia akan cuba tarik balik. Dan saya tahu orang ramai berkata, tapi ini satu perjanjian. Baiklah, tetapi perjanjian seperti ini sering gagal. Dan saya agak pasti perjanjian ini akan gagal, anda tahu, dalam masa terdekat. Sudah tentu orang Iran tidak akan menepati janji mereka dalam apa-apapun. Ya, betul. Jadi Bukannya saya tidak tahu sama ada ini benar-benar perjanjian besar hanya kerana kita tanda tangan sekeping kertas. Kita kena tengok apa yang akan berlaku. Sekali lagi, saya nak tengok terma-terma perjanjian itu. Dan hakikat bahawa mereka belum mengeluarkannya adalah satu kelemahan besar untuk pentadbiran. Ia telah membenarkan pelbagai kabar angin tersebar luas di dalam talian. Dan lagi lama mereka ambil masa untuk beritahu kita apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya, lagi teruk keadaan untuk mereka kerana cerita-cerita ini sangat sukar untuk dihentikan. Orang ramai mengandaikan perkara yang paling teruk sekali dan saya sebenarnya tidak menyalahkan mereka. ya, dan saya rasa anggapan bahawa anda tahu dia akan bersedia untuk kembali berperang jika Iran, anda tahu, melangkaui garisan merah. Hanya, anda tahu, untuk tidak menggunakan frasa dari era Barack Obama. Saya tak pasti. Maksud saya, kalau dia memang bersedia untuk teruskan perang, dia sepatutnya teruskan saja perang itu pada pendapat saya. Tapi kita boleh teruskan dari situ. Saya ingin beralih seketika kepada keadaan profesion kewartawanan kita. Dan saya ingin bercakap sedikit tentang, anda tahu, banyak perhatian telah diberikan kepada pertukaran di 60 minit dan di CBS sejak itu. Barry Weiss mengambil alih dengan kebanyakan kritikan terhadapnya. Memberitahu kami lebih lanjut tentang bagaimana wartawan liberal yang jelas berat sebelah di sana, seperti Scott Pelley, benar-benar tidak sedar tentang berat sebelah mereka sendiri. Tapi saya rasa soalan yang menarik bagi saya bukanlah anda tahu apa pendapat anda tentang Scott Pelley, yang saya rasa Dylan Byers panggil sebagai Mother Teresa untuk lelaki pertengahan umur yang memakai solikan dan membaca dari teleprompter. Tetapi adakah anda fikir dia mempunyai peluang untuk mengubah rangkaian itu atau CNN jika ia berada di bawah kawalannya juga dari segi penggabungan untuk menjadikannya kurang berhaluan kiri dan lebih mudah diakses oleh seluruh negara tanpa perlu memecat semua orang yang pernah bekerja di sana sebelum ini? Saya tak tahu kenapa kita tak pecat saja semua orang yang pernah bekerja di sana sebelum ini. Tetapi, Ya, saya percaya pada Barry Weiss. Saya rasa dia telah melakukan kerja yang sangat hebat dalam menunjukkan kepada negara bagaimana media baharu boleh kelihatan. Saya melanggan Free Press, saya telah menjadi pelanggan sejak awal. Sejak saya lupa apa namanya, tetapi ia mempunyai nama yang berbeza. Ya, ia adalah laman web yang hebat. Ia adalah kewartawanan yang dilakukan dengan baik, ditulis dengan baik, yang orang langgani. Model langganan dilihat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dan di luar jangkaan dan beliau berjaya merealisasikannya. Sekarang, anda mempunyai stesen TV yang ada di semua televisyen kita yang datang bersama, anda tahu, hanya dengan memiliki sebuah TV. Dan beliau boleh melakukan banyak perkara dengan itu. Adakah beliau akan mendapat peluang itu? Itu sahaja persoalannya. Sama ada pihak atasan CBS akan membenarkan beliau kebebasan itu. Mereka sepatutnya benarkan. Mereka tiada apa-apa untuk rugi. Ini telah menjadi, satu kejatuhan berterusan untuk industri ini sejak sekian lama. Saya rasa jika ada sesiapa yang boleh mengembalikannya, itu adalah Barry Weiss. Ya, saya setuju. Maksud saya, dia seorang usahawan genius. Dan persoalannya ialah, anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa tiada siapa yang pernah bekerja di salah satu, anda tahu, yang mengawal salah satu rangkaian ini? Mengapa tiada siapa yang sampai kepada kesimpulan yang sama seperti Roger Ailes dan Rupert Murdoch 30 tahun lalu dengan Fox News, di mana kata-kata terkenal Charles Krauthammer tentang ya. Anda tahu di mana mereka menemui satu niche pasaran yang tidak diberi perhatian, yang terdiri daripada separuh rakyat Amerika. Betul, betul.
CBS juga boleh melakukan perkara yang sama jika mereka mahu. Ya, anda tahu, saya akan katakan bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, semua konservatif hanya mahukan supaya mereka tidak dibenci secara terbuka. Saya rasa mereka pun bukanlah mencari program yang semestinya konservatif. Saya rasa itulah yang cuba dilakukan oleh Barry di CBS, iaitu menjadikan rancangan ini supaya anda tidak perlu menjadi golongan kiri untuk menontonnya. Ia tidak akan menyinggung perasaan anda. Ia tidak akan menyinggung pihak anda. Dan sebenarnya intipati semuanya. Ya. Sekali lagi, saya rasa masih belum pasti sama ada budaya di dalam, anda tahu, saluran media korporat ini begitu berakar. Anda tahu, ia satu perkara besar apabila dia memecat beberapa penerbit. Anda tahu, siapa peduli siapa penerbit di 60 minit? Betul juga. Anda tahu, siapa peduli tentang Scott Pelley seolah-olah Anda tahu, ia adalah sebuah rancangan yang berjaya kerana ia disiarkan selepas NFL. Betul. Betul, itu saja masa orang menontonnya. Betul. Ya. Dan bagaimana dengan penilaian apabila bukan musim luruh? Jadi anda tahu, anda tertanya-tanya kenapa ini sesuatu yang sukar untuk diminta, tapi memang itu sesuatu yang sukar untuk diminta. Kerana orang yang memiliki ini, anda tahu, mereka adalah sebahagian daripada golongan elit yang berkelayakan. Di mana perkara ini, anda tahu, ia kembali kepada apa yang kita bincangkan pada awal tadi, seperti betapa sukarnya untuk menentang budaya di mana anda hidup, terutamanya bagi golongan liberal. Ya, maksud saya, lihat sahaja reaksi terhadap Stephen Colbert. Rancangan beliau rugi berjuta-juta dolar setiap tahun. Sangat sedikit orang yang menontonnya. Dia menjadi sangat tidak kelakar, terlalu berpolitik dan sangat marah. Namun, pemecatannya dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran terhadap pindaan pertama. Saya rasa golongan kiri sangat pandai dalam menyampaikan mesej seperti ini. Dan itulah yang sedang berlaku kepada Scott Pelley. Itulah yang sedang berlaku kepada seluruh Barry Weiss, anda tahu, yang mengendalikan CBS News. Ialah orang-orang yang mahu dia gagal telah menemui cara untuk menceritakan kisah yang membuatkan ia kelihatan seolah-olah dia sedang gagal. Dan kita akan lihat apa yang berlaku dengan itu. Tapi sekali lagi, saya tidak akan berharap Barry gagal. Ya, saya pun tidak akan bertaruh menentang dia, tapi kita akan lihat nanti. Saya tidak mahu menjemput anda tanpa bertanya tentang kolum yang anda tulis setiap tahun sekitar waktu ini, menandakan ulang tahun pandemik COVID dan pengkhianatan terhadap rakyat biasa oleh golongan elit liberal, pihak perubatan dan kerajaan. Kebanyakan orang lain telah melupakan segala yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun berikutnya, termasuk perintah berkurung dan perkara lain yang golongan elit tipu kepada kita, ke dalam lubang ingatan ala Orwellian. Tetapi anda bertekad untuk tidak membiarkan perkara itu berlaku. Ya. Adakah anda fikir masyarakat kita sebenarnya telah belajar apa-apa daripada kekecohan itu? Dan kenapa tidak ramai orang masih marah tentangnya? Jadi saya akan katakan saya ada satu lagi podcast yang dipanggil Normally bersama Mary Catherine Ham. Saya dan dia ada satu segmen yang dipanggil Still Mad Bro, tentang perkara-perkara yang kami masih marah. Dan COVID adalah perkara yang paling kerap buat kami masih marah, bro. Ia adalah sesuatu yang saya tak boleh lupakan. Dan anak-anak saya keluar dari situasi itu dengan baik. Saya pindahkan mereka ke Florida. Mereka tetap bersekolah walaupun sekolah-sekolah ditutup di New York City. Tapi awak tahu, kita bercakap tentang J.D. Vance dan berbicara kepada golongan pekerja di Amerika. Saya berasal dari kawasan miskin di Brooklyn. Saya membesar di tempat yang berbahaya dan awak tahu, tidak begitu baik. Dan saya mempunyai ramai kawan di sana dan saya masih ada kawan-kawan itu. Dan saya melihat apa yang berlaku kepada kanak-kanak yang ibu bapa mereka tidak dapat membawa mereka ke Florida dan yang tidak dapat mendapatkan perkhidmatan yang mereka perlukan. Dan saya tidak akan pernah memaafkan atau melupakan. Dan saya rasa kita perlu sentiasa ingat perkara itu. Kerana mereka boleh melakukannya pada bila-bila masa. Setiap kali virus hantar melanda, anda tahu, beberapa bulan yang lalu. Dan sudah tentu, perkara pertama adalah jangan percaya apa-apa yang mereka katakan. Jangan benarkan perkara ini menjadi satu lagi COVID kerana ia boleh berlaku dengan begitu mudah. Dan malangnya, kekurangan kepercayaan ini, kehilangan kepercayaan ini berlaku semasa COVID. Kerana saya rasa banyak daripadanya akan membawa kesan negatif. Tetapi saya perlukan orang ramai untuk ingat apa yang mereka lakukan dan bahawa bukan COVID yang menutup sekolah. Ia adalah manusia. Ia adalah kesatuan yang menutup sekolah.
Ia adalah reaksi terhadap COVID, bukan virus itu. Apa sahaja yang menjadi perangan liberal yang saya lihat sekarang ni? Ia adalah apa sahaja yang benar-benar berlaku. Betul, betul. Ia adalah apa sahaja yang perlu dikatakan. Dan saya perlukan orang ramai untuk ingat perkara itu dan saya tidak akan pernah melupakannya. Ya, dan tiada siapapun patut melupakannya. Tapi kebanyakan orang, maksud saya, perkara ini langsung tidak dibincangkan. Langsung tidak. Maksud saya, anda tahu, seperti kita, maksud saya, anda tahu, Demokrat pada dasarnya mahu menjadikan 6 Januari sebagai satu lagi cuti kebangsaan. Mereka memang tidak mahu melupakan perkara itu. Itulah modal politik mereka, seperti retorik yang diungkit sejak Perang Saudara. Tapi kita semua sepatutnya mengibarkan baju berdarah atas apa yang berlaku dengan COVID. Ya, anda tahu, kanak-kanak akan membawa perkara ini selama-lamanya. Seperti mana kanak-kanak zaman kemelesetan membawa trauma mereka bersama mereka selama 80 tahun berikutnya. Mereka akan melakukan begitu. Dan masih ada orang yang berjalan-jalan memakai pelitup muka ya, yang merupakan bukti paling jelas tentang bagaimana anda tahu perkara seperti panik moral beramai-ramai ini. Penyelesaian kepada dilusi beramai-ramai. Betul, ia meresap masuk ke dalam budaya kita. Dan anda tahu, ia menjadi sesuatu yang sangat, saya rasa ia seperti satu kepercayaan karut, tetapi orang masih mempercayainya. Ya, sebenarnya saya selalu panggil ia kepercayaan karut semasa tahun-tahun COVID kerana saya akan kata, lihat, anda boleh pakai pelitup muka. Saya ketuk kayu. Saya ludah ke belakang bahu saya. Buatlah apa sahaja yang anda mahu. Cuma, jangan paksa orang lain buat juga. Saya tak paksa anda ketuk kayu bila anda cakap sesuatu yang anda tak mahu jadi kenyataan. Mari kita simpan kepercayaan karut kita untuk diri sendiri. Ya, memang pelik, tapi ia masih wujud dan minta dijauhkan kalau ada lagi, anda tahu, kecemasan kesihatan yang lain. Kita akan berdepan dengan pertempuran yang sama, tapi saya rasa ramai orang tidak akan ikut serta. Apa-apa pun, soalan terakhir saya untuk awak, dan 4 Julai hampir tiba. Dan soalan tentang ulang tahun ke-250 Amerika yang saya tanya pada diri sendiri ialah, kenapa sambutan sesquicentennial ini tidak diraikan dengan cara yang lebih dwi-partisan? Adakah masalahnya hanya kerana egoisme Trump dan cita rasa beliau yang boleh dipersoalkan tentang gerbang dan perkara lain di DC? Atau adakah kerana kurangnya semangat untuknya? Anda tahu, saya cukup tua untuk ingat bicentennial yang sangat berbeza. Anda sedikit lebih muda daripada saya, anda tak ingat. Tetapi anda tahu, adakah kurangnya semangat untuknya lebih disebabkan oleh pihak kiri politik yang terpengaruh dengan ideologi toksik seperti teori ras kritikal dan kolonialisme peneroka, yang selain memberi ruang untuk antisemitisme, turut mempunyai kebencian mendalam terhadap Amerika dan kepercayaan bahawa negara ini tidak baik dan patut dijatuhkan, bukannya disokong. Adakah ini sebenarnya yang sedang berlaku? Ya, yang kedua itu. Lihat, mereka akan menyalahkan Trump, tetapi ini bukan tentang Trump. Ia tidak akan menjadi masalah siapapun presiden Republikan yang kita ada sekarang, atau walaupun kita ada seorang Demokrat. Saya terlupa nama dia, tapi ahli lembaga editorial New York Times yang mengatakan bahawa bendera-bendera Amerika di Long Island dan ini berlaku semasa pentadbiran Biden benar-benar menakutkan dia. Ini bukan tentang Trump. Ini tentang kita mempunyai negara terhebat yang pernah wujud dan tiada penghargaan terhadapnya daripada sebahagian besar penduduk. Dan saya akan beritahu awak sekali lagi, ini semua berpunca daripada cara didikan ibu bapa. Adakah anak-anak anda tahu bahawa mereka adalah orang paling bertuah yang pernah hidup kerana mereka dapat tinggal di negara ini? Dan jika jawapannya tidak, maka pulanglah dan ajar anak-anak anda tentang itu. Kerana memang benar mereka begitu dan negara ini memang bertuah. Anda tahu, pada bulan Julai, saya juga meraihkan hari ulang tahun Amerika saya. Hari di mana ibu saya dan saya datang ke Amerika, 20 Julai. Setiap tahun, saya akan menulis sesuatu mengenainya. Tidak ada satu hari pun saya tidak rasa bertuah dan diberkati. Serta terfikir tentang hakikat bahawa hidup saya boleh jadi sangat berbeza, saya mungkin membesar di Kesatuan Soviet. Dan namun begitu, saya bukan sahaja dapat tinggal di Amerika. Saya dapat tinggal di negeri yang paling bebas. Mempunyai 3 orang anak yang anda tahu, sangat bebas dan menakjubkan. Dan saya rasa tidak mengapa untuk jadi sentimental tentang perkara ini. Dan saya akan sambut habis-habisan pada 4 Julai nanti. Kalau anda berada di sekeliling saya pada anda tahu, 250, saya akan jadi sangat patriotik, penuh semangat. Dan saya tak kisah siapa yang nampak. Merah, putih dan biru. Ya, saya dah buat baju tee macam saya memang dah bersedia.
Baguslah untuk awak. Saya rasa itu satu perkara yang penting. Dan saya rasa ini sesuatu yang kita tak patut abaikan. Sebab awak tahu, patriotisme mungkin dah tak popular. Terutamanya dalam kalangan golongan elit berkelulusan dan budaya liberal. Ya. Tapi kita patut, sama ada kita datang ke negara ini atau lahir di sini, kebebasan kita yang kini sangat terancam kerana perubahan budaya politik kita mesti dipertahankan. Dan awak tahu, saya rasa garis pemisah dalam negara ini, pada pandangan saya, adalah di mana orang ramai secara terbuka menunjukkan patriotisme. Dan awak tahu, di mana mereka menyanyi bersama lagu kebangsaan semasa perlawanan dan bagaimana mereka bertindak balas terhadap, awak tahu, paparan patriotisme secara terbuka. Dan awak tahu, kita tidak sepatutnya malu untuk menikmatinya. Sudah tentu, awak boleh cari rumah saya dengan bendera Amerika di luar. Okey, sangat bagus. Baiklah Carol, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Bagaimana penonton dan pendengar kami boleh mengikuti perkembangan anda? Saya di Carol, hanya Carol Markowitz DX. Saya menulis ruangan tetap di New York Post dan Fox News. Dan saya ada 2 podcast iaitu Rancangan Carol Markowitz dan Normally. Anda boleh muat turun kedua-duanya di mana-mana sahaja anda dapatkan podcast anda. Bagus. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mendengar setiap hari Jonathan Tobin edisi harian yang anda boleh dengar di mana-mana sahaja anda dapatkan podcast anda. Dan sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik pada kami. Sila tulis kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini serta pendapat anda mengenainya. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir sendiri. Kami akan jumpa anda lagi minggu hadapan.